Saya pernah lah 2 kali. Kereta Mercedes 1 juta harganya. Bukanlah kawan, tapi rapat lah juga AJK Masjid apa kan. Ada arwah pengerusi Masjid India Muslim. Kursi belakang tu dia ada urut pula. Dia boleh patah-patah kursi tu. Sini sikit, ni sikit. Ikut mana kita gatai, mana boleh kita. Iyalah, benda tu kau tak ada pun, tak adalah apa benda pun. Kita nak naik bukan nak berurut. Tapi kalau ada, itulah prestige kan. Tapi 1 juta lah. Tapi kereta harga 1 juta biasa je. Yang 40 juta punya kereta, apa nama sampai 40 juta? Kita beli 40,000 je. Jadi tak tahu itu. Banyak yang patutnya kena tahan pengurusan harta sebab bodoh lah, bengong. Nak kata bodoh ni macam orang tak ada akademik, tapi dia bengong lah, dungu, safi. Dan ada juga orang yang mahjur alaih bimuflis. Bimuflis, orang yang muflis, bankrupt. Orang bankrupt juga ditahan pengurusan harta. Maknanya harta pun tak boleh urus, apatah lagi nak jadi saksi nikah, tak boleh. So demikian lagi tiada sah kedua itu daripada khunsa. Okey. Bahkan tuan-tuan jangan terkeliru sangat perkataan dulu. Dia guna bahkan lah apa, kadang dia macam kontra sikit. Bahkan jika diakadkan nikah dua saksi khunsa, sebenarnya bahkan itu tetapi je. Kemudian maka nyata laki-laki keduanya, maka sah nikah. Kita sangka dua orang ni khunsa, apa je bukan khunsa, laki-laki. Okey, sah nikah. Khunsa ni apa pula? Khunsa bukan pondan. Pondan tak ada pengiktirafan. Allah jadikan jantina ni lelaki perempuan khunsa. Tak ada pondan. Pondan dia dilahirkan sebagai lelaki. Hukum tetap lelaki. Soal perasaan dia itu tak ada kira. Dia boleh dibentuk. Sebab itu jangan teringin sangat anak perempuan. Dapat anak lelaki je, anak bonsu tu dipakaikan baju perempuan semua. Akhirnya jadi pondan. Bila dia jadi pondan, payahlah. Kena tangkap lari malam. Pondan juga. Dia tak boleh. You tak faham juga. Dia tak boleh. You tak faham. Kalau dia dominan perempuan, dia dihukum perempuan. Dia jadi khunsa wadih. Khunsa wadih ni dia ikut hukum jantina dia lah. Kalau dia perempuan, dia layan macam perempuan. Kalau lelaki, hukum lelaki. Dia tak ada khunsa sampai ke sudah. So itu khunsa. Khunsa ni dia atas sikit daripada orang perempuan, bawah sikit daripada orang lelaki. Maknanya kalau susunan sah, depan lelaki dewasa, belakang kanak-kanak lelaki, kemudian khunsa, kemudian perempuan dewasa, kemudian kanak-kanak perempuan. Itu ni aturan dia. Jadi khunsa tak boleh berimam kepada orang perempuan. Orang perempuan boleh berimam kepada khunsa. Okay. Lelaki tak boleh berimam kepada khunsa. Okay. Dia tengah-tengah. Bahkan maka diakadkan akan nikah dua saksi khunsa, kemudian maka nyata laki-laki keduanya, maka sah nikah. Dan demikian lagi jikalau umumlah pada satu negeri itu fasidnya, sekira-kira tiada dapat sekali-kali yang adil. Ini soalan Ustaz tadi kan. Kata qil, pandangan qil ni sebahagian besar dia dikatakan pendapat yang
tak kuat atau terpencil. Tapi ada fuqaha menghuraikan tak semestinya pendapat ini kita ketepikan. Qil ini kemungkinan keluar daripada ulama besar yang tak perlu diperkenalkan, memang orang tahu dia memang ulama besar. Tapi sebab tak ramai ulama berpandangan macam tu, orang tak nak sebut nama dia. Jaga aib, kono macam aib jugalah. Sebab kenapa dia seorang-seorang pula, tapi dia ulama besar. Jadi pandangannya tu kuat sebenarnya. Itu dia kata qil lah. Qil. Itu salah satu versi fuqaha lah. Jadi cuma kita jangan buang. Alah qil ni potong, tak pakai. Macam yang berlaku sekarang lah. Sibuk duk kata hadis sahih ada, pasal apa nak guna hadis dhaif? Tak, masalahnya pasal hadis yang sahih berkaitan kata perkara tu tak ada lah. Itu kita tengok hadis dhaif ada ke tak. Jadi sibuk petikai kenapa guna hadis dhaif. Hadis dhaif pun hadis juga kan? Hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Dia tak sama hadis palsu dengan hadis dhaif. Walaupun ada yang hadis dhaif yang terlalu dhaif, kita tak benarkan sandarkan ia pada Rasulullah. Tetapi hadis dhaif biasa ada lagi kemungkinan Nabi yang cakap. Sebab itu jangan celupa sangatlah. Ya, ini hadis dhaif. Hadis dhaif nak banding dengan pandangan ulama, tak berapa kuat. Sahihnya pun kita kata kemungkinan silap-silap betul yang Nabi cakap. Pandangan ulama memang. Kita kalau pandangan ulama bukan main lagi. Ulama cakap ni. Tak boleh macam tu. Dia kena spesifik sikit tengok. Jadi saya bukan promosi guna hadis dhaif. Tapi jangan celupa mulut. Ini dhaif, aku nak yang sahih aja. Tak semua benda sahih ni kan. Ada hadis sahih yang empat mazhab tak guna. Ada hadis sahih yang empat mazhab tak guna. Contohnya hukum tayamum. Hukum tayamum hadis sahih sampai pegangan tangannya. Empat mazhab sampai ke siku. Sebab hadis tu ulama mazhab kata Nabi bukan cerita had mana nak sapu. Dia sebab tu kita kena tengok sabab urut dia. Macam mana kisah tu berlaku, background dia macam mana kisah tu berlaku, background dia macam mana. Sahabat tanya Nabi, nak ikut macam wuduk ke ni tayamum ni? Lalu Nabi jawab, sapu muka, lepas tu tangan macam wuduk ke? Nabi berkata, tak payah macam wuduk, gitu-gitu je. Nabi tunjuk isyarat. Jadi bukan Nabi nak cerita had dia sampai tu. Nabi nak cerita tak payah beria macam wuduk sampai ke kaki. Jadi ulama mazhab pakai hadis lain. Dia pakai hadis lain. Dia pakai hadis lain. Hadis tu sahih, tapi empat mazhab tak pakai. Tapi bukan kita tolak hadis tak pakai. Tapi bukan kita tolak hadis sahih. Cuma kita pakai hadis sahih yang lain. So itulah merepek pula tu kan. Saya pun tak tahu kat mana. Tak apa, kita balik. Dan demikian lagi, jikalau umumlah pada satu negeri itu fasiknya, sekira-kira tiada dapat sekali-kali yang adil. Okey, kata qil, sahlah nikahnya dengan dua saksi fasik. Demikian dihikayatkan oleh Ibnu Imad, menakal ia daripada setengah fuqaha. Kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah,
Tuhfah ni apa? Tuhfatul Muhtaj oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Ibn Hajar Al-Haythami. Ibn Hajar Al-Haythami. Hari ni kalau tuan-tuan rajin tengok Facebook, konon pakar hadis di Malaysia ni kata Ibn Hajar Al-Haythami ni juga penyebar hadis palsu.